Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Sarawak Makmur dan salam anak yang baik lagi cerdik. Saya Halvin Nixon Anak Rabong, selaku wartawan kita dalam TV PSS SMK Kubung Limbang. Tanggal 11 April 2025 iaitu bersamaan dengan hari Jumaat. Pada hari ini, Sekolah Menengah Kebangsaan Kubung Limbang telah mengadakan Majlis Semparan Kasih Aidilfitri peringkat sekolah bagi tahun 2025. Majlis Samparan Kasih Aidilfitri peringkat sekolah diadakan sempena meraihkan kemenangan bagi umat Islam serta sebagai tanda syukur terhadap Ilahi atas kejayaan berpuasa di bulan Ramadan. Baiklah, sekarang kita akan menemu bual Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Kubung Limbang iaitu Puan Delfina Balang. Baiklah, Tuan Pengetua, soalan saya, apakah mesej utama yang ingin disampaikan kepada pelajar melalui penganjuran majlis seperti ini? Untuk semua pelajar permata didik SMK Kubung, saya sangat berharap supaya melalui program yang sebegini, semua pelajar tahu bahawa kita merupakan satu keluarga besar. Dan dalam keluarga itu, kita bukan hanya satu kaum, satu bangsa, satu agama, tetapi kita adalah pelbagai ras, suku kaum, pelbagai agama dan bangsa. Tetapi kita hidup dalam satu keluarga besar yang hidup secara aman dan damai, saling menghormati antara satu dengan yang lain dan menghormati budaya adat resam bangsa lain juga. Sebab itu pada pendapat saya adalah sangat wajarlah kita menyambut setiap perayaan yang dirayakan oleh keluarga besar kita secara bersama-sama. Okay? Jadi harapan saya ialah semoga SMK Kubung akan menjadi sekolah yang akan menjadi kebanggaan kita bersama, merupakan keluarga SMK Kubung secara bersama. Baiklah, terima kasih Pengetua kerana sudi meluangkan temu bual bersama kami. Antara objektif majlis ini diadakan adalah untuk melahirkan semangat kerjasama dan bantu-membantu dalam menjalankan aktiviti yang mulia sekaligus mengeratkan hubungan silaturahim antara dalam warga sekolah kita. Kita teruskan dengan menemu bual Wakil PBD Limbang iaitu Cikgu Suraya binti Habibullah. Apakah pandangan pihak PBD terhadap inisiatif SMK Kubung menganjurkan Majlis Hamparan Kasih Aidilfitri ini? Jadi pertama sekali saya merakamkan ucapan terima kasih kepada warga SMK Kubung, khususnya Pengetua dan juga seluruh warga kerana menganjurkan Majlis Hamparan Kasih Aidilfitri pada pagi ini. Alhamdulillah saya melihat sambutan begitu baiklah daripada seluruh warga SMK Kubung, di mana kehadiran kita pun pada pagi tadi disambut dengan tarian. Seterusnya kita dibawa melawat ke bilik-bilik darjah bersama dengan murid-murid yang ada di sekolah ini ya. Jadi saya merasakan program ini adalah satu program yang sangat bagus dan ini adalah selaras dengan hasrat kementerian untuk kita menjadikan kepelbagaian dalam kementerian kita di mana kita adalah negara yang majmuk, pelbagai kaum, maka kita meraihkan semua semua kaum yang ada di negara kita sebagai konsep kebersamaan kita dalam apa saja program-program yang dianjurkan. Jadi ini juga selaras dengan program kementerian iaitu remove perpaduan untuk murid Jadi konsep ini kita melihat bukan hanya hari raya itu diraihkan oleh masyarakat yang beragama Islam, tapi ia turut diraihkan bersama dengan seluruh masyarakat kita yang mempunyai agama yang berbeza Jadi harapan kita dengan adanya program seperti ini akan lebih meningkatkan atau menyemarakkan semangat perpaduan di kalangan warga kita, khususnya apabila kita menyemaikan semangat perpaduan itu dalam sistem pendidikan kita pada hari ini Dan juga kita harap insya-Allah di peringkat PPD kita akan melihat benda ini sebagai satu perkara yang boleh menyumbang ke arah perpaduan ini, maka kita akan melihat dan membawa ianya boleh dibawa ke seluruh sekolah di daerah kita. Walau ia sebenarnya sudah pun berlaku, cuma kita boleh melihat dia sebagai satu yang lebih menyeluruh nantilah di peringkat PPD. InsyaAllah kita akan melihat perkara ini. Terima kasih Cikgu. Majlis Hamparan Kasih Aidilfitri bukan sekadar perayaan, malah menjadi wadah menyulam ukhuwah, memupuk semangat perpaduan dan menyemai nilai-nilai murni dalam kalangan warga sekolah. Demikian dan semoga berjumpa lagi dalam siaran yang akan datang.